Hai semua, Kak Lin datang lagi dengan gadget untuk live. Kali ini Kak Lin nak perkenalkan headphone yang Kak Lin tengah pakai sekarang. Yang ini headphone yang ini. Okey. Ini dah terbaliklah pula. Ini ialah jenama Behringer. Tak tahulah betul ke tak sebutan tu kan. Tapi ini ialah jenama Behringer, yang mana Kak Lin nak tunjukkan kepada kawan-kawan semua. Memang headphone ni dia bukannya yang ada mikrofon sekali, bukan. Yang itu berbeza dengan yang Kak Lin, yang satu lagi hitam yang Kak Lin selalu pakai tu, tak. Yang ni Kak Lin gunakan untuk monitor sound, monitor suara daripada sound card, daripada mikrofon. Kak Lin akan gunakan headphone yang jenis monitoring headphone yang ini. So anda tengok dia memang sangat selesa. Yang ni lembut, dia ada getah kat bahagian atas, and the padding is just nice. Dia bukan ada noise cancelling, tapi oleh kerana dia macam fit nicely untuk kat kepala kita, jadi kita akan kurang dengar bunyi bising. So kita pun pakai dalam tempoh yang lama pun kita tak sakit, because it's very flexible dan tidak begitu keras. Jadi pada mereka yang contohlah, kalau anda beli mikrofon kan, mikrofon macam ni yang datang dengan slot sebegitu, yang this is the aux one, this one kan. Lepas tu dia biasanya dia akan berikan macam ni, mikrofon macam ni kan, mikrofon pula, dia akan berikan earphone macam ni. Katalah kita tak selesa nak pakai macam ni, you can buy this type of monitoring headphone. Maknanya dia hanya ada untuk bunyi sahaja. Jangan beli yang ada double, sebab kita nak gunakan dekat mikrofon. So you kena beli yang jenis ada hanya untuk mendengar sahaja. So as you can see here, Kak Lin sambungkan dekat Kak Lin punya mikrofon di sini. Okay, nampak tak ada mikrofon ni Kak Lin sambung dekat Kak Lin punya headphone. Jadi Kak Lin boleh mendengar balik suara yang Kak Lin lontarkan semasa Kak Lin bercakap. Sebab ada Kak Lin jadi DJ ke, Kak Lin menyanyi ke, Kak Lin boleh dengar dengan jelas suara tu terus sama waktu. Dia tak ada lagging apa, terus dengar apa yang Kak cakap terus. So sama juga dengan mikrofon yang ini. Bila Kak Lin menyanyi, Kak Lin akan terus dengar suara Kak Lin tanpa lagging. Tanpa lagging, Kak Lin boleh terus dengar suara Kak Lin dengan selesa, dengan jelas, dengan crisp bila Kak Lin pakai yang ini. Selain pada itu, boleh juga digunakan untuk sambung ke PC, tab, ataupun telefon yang ada lubang, yang macam ada lubang aux macam ni lah. Kalau tak ada tu kena ada converter lah nak pakai yang tak ada, yang ada jenis macam ni. So kalau anda mencari headphone yang boleh pakai untuk mikrofon, untuk sound card, contohnya kalau anda ada sound card seperti ini, pun boleh guna monitoring headphone yang Kak Lin pakai. Okay, just nice. Dan jenama Behringer ni memang jenama yang